Untuk kita capai bebas kewangan, itu financial freedom, perkara utama adalah kita kena fokus untuk hasilkan passive income. Dan apa sumber passive income ada dekat sekeliling kita yang mudah untuk kita tahu. Sebenarnya sumber untuk passive income ni sangatlah banyak, tapi ini apa yang kita biasa dengar dan mudah untuk saya berkongsi dan tuan-puan mudah untuk faham. Yang pertama, sebagai contoh, anda katalah tuan-puan ada rumah sewa. Rumah sewa tersebut tuan-puan bayar kepada bank RM1,000 sebulan, mana setiap bulan mungkin tuan-puan ada penyewa yang memberikan RM1,500 sebulan. Dan dekat sini maksudnya tuan-puan ada passive income RM500 sebulan. Dan sebagai contoh, anda katalah kebun dusun. Kebun dusun ni selepas dah bayar kos untuk berkebun, cuci kebun, baja, kos semua, dan daripada kebun dusun ini mungkin tuan-puan dapat hasilan passive income mungkin kita RM10,000 ataupun RM20,000 setahun. Ini juga adalah sebagai sumber untuk passive income, iaitu ini adalah aset. Okay. Social media bagi sesetengah influencer, social media ini adalah tempat mereka menjana duit. Ini juga passive income, tapi social media ini adalah bergantung kepada setiap platform tak sama. Dan yang keempat adalah bisnes bersistem. Sebagai contoh, sebagai seorang dealer public gold, sebenarnya sebagai seorang dealer public gold, mereka berpeluang memiliki untuk jadikan bisnes tersebut sebagai aset untuk jana passive income, sebab bisnes public gold adalah bisnes yang bersistem. Semoga bermanfaat. Teruskan follow saya.